Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni kita orang nak buat apa? Kita nak unboxing. Kita nak unboxing guys. Kita nak unboxing barang yang actually my hobby baru I. I tak tahu lah, I start nampak ni dekat YouTube banyak. And sebenarnya I minat art. Tapi I tak terlalu into art sebab tipu lah, harga dia terlampau mahal kan kalau untuk art ni. Sebab benda sekecil-kecil pun you guys boleh dapat harga dalam around 80, 90 kan, semua macam tu. Tapi this time I rasa macam why not I give a try. Sebab dah lama tau, dah berapa bulan dah I sangat-sangat teringin. And benda ni juga Tunggu sampai lama. ditunggu-tunggu sampai lama. You hear it? Okay, you guys hear that? So, tak apa buang masa lagi, let's go. This is barang dia. Okay, bukan satu tapi dua. So nak buka mana dulu? Kau besar dulu kah? Kau yang kecil dulu? Kecil dulu. So buka dulu yang kecil. Sebenarnya dia pun tak tahu lagi hobi I apa. Cuma dia minat juga benda ni. Kan si I dah say it for you guys. Dia minat juga. Cuma apa? Yang nak buat bunga tu. Kan kena cakap. Kenapa? Sebenarnya tak, actually kan semalam I suruh dia pergi beli macam makanan, like jajan-jajan macam tu lah. Tapi dia beli dah benda tu. Dia pergi beli yang seni tu. Masa I yang ni lah, yang sepatutnya I nak bagi kat dia hari ni. Sebab barang dah sampai, tapi I tak bagi dia unboxing sebab nak tunjuk kat you guys. And no dia pergi beli. You rasa I suruh beli makanan, dia pergi beli mainan. Siapa ada adik macam ni guys? Tolong down komen below. Nak kita cubit je ramai-ramai. Okay, Dan nak kita cubit je ramai-ramai. So, let's unboxing yang seterusnya. Tapi sebelum tu I tunjuk dekat you guys yang tadi dia buka. Kalau you guys tak apalah, I buka je lah. So dalam ni I beli kat Shopee je. Nanti I share link kalau you guys nak lah. Yang ni dia punya item. Actually dia boleh buat macam ni, yang flower-flower tu. And you guys pun dah tahu apa dia kan. papan dia. Ni papan. I tak tahu macam mana nak guna. Nanti kita figure it out. Yes. Okay, yang ni tools dia yang lain lah. Okay, yang you guys nampak ada gunting. Lepas tu ada roller. Okay, nanti dah awak go through I punya next video, awak akan faham lah tools tu untuk apa. Buat masa sekarang I pun tak kaji lagi. I just beli je dulu. Alright. So, for the next video and the main character, Tarapam-pam-pam-pam. go. Yeah! Tada! Okay. Banyaknya. Sangatlah banyak. Aduh. Actually kita orang tengah tunggu my mum pergi beli makan ni. Apa dia? Tak pernah beli banyak white, macam ni. white colour. White kena beli banyak sebab bunga tu. Cakap dengar sikit, orang tak dengar. Warna white tu kena beli banyak sebab warna white kena campur-campur warna. Untuk dapatkan warna yang pastel ataupun warna yang you guys nak lah. So this is warna-warna yang yang banyak lah. I beli 3 sebab I tahu dia akan kacau I. So I punya 2, dia punya 1 je lah. Okay, sebab dia akan kacau I. So daripada dia kacau I tak payah ni. And then yang ni, yang putih tadi tu I ada beli 3. And also map. 4. Oh 4. Wow, I beli putih 4. And also this one map untuk kita orang letak supaya tak melekat dengan habuk-habuk atau kotoran lain. Ada 2 colour, hijau dengan hitam. Of course I ambil hitam. Of course dia hijau. Okay. Apa dua-dua? Tak adanya, suka-suka hati je nak menentukan ni. Tu I yang beli tau. I beli tau. Ikut I lah nak bagi macam mana. Okay, so done for the unboxing. Ada gam. Ada gam. Oh, dia bagi free. Gift kot. Dia bagi free gift. Cakap lah. Dia tak bagi tahu. Okay, sebenarnya I tak adalah tahu sangat benda ni macam mana. Tapi yang ini nama dia tak silap I, Clay Air Dry. Maksudnya dia
kering ataupun dia kering bila dah biar lama. Tak silap I lah clay ni. So clay ni banyak jenis. So depend lah kepada awak jenis suka clay yang macam mana. Mungkin lama-lama nanti kita orang akan ke clay yang lain pula kan. Mana kita tahu kan. So first kita give a step first lah. Kita bagi orang cakap give a try dulu. Okay. And tak adalah amount lampau banyak sangat pun. Harga ni kalau contoh nak bagi dekat main dengan budak-budak macam dia ni kan. Ataupun adik-adik you guys ataupun anak-anak you guys, boleh je main benda ni. And dia datang juga sekali dengan 3 pieces. Mana? Tak nampak. Sorry guys. So dia datang juga sekali dengan benda ni. Dia nampak tak? Okay. So dia datang juga dengan sekali benda ni, which is tools yang you guys tak payah beli pun. Tunjuk apa? Oh okay, semut. Okay. Yang you guys tak payah beli pun sebab dia dah bagi siap-siap. So yang ni kalau untuk just nak main-main untuk anak korang, just give a try. Comel sebab you guys boleh buat macam-macam benda. Boleh bagi menunjukkan kreativiti budak-budak, boleh belajar apa orang cakap, seni. Satu lagi tangan dia punya orang panggil apa? Gerakkan tangan, tanya budak ni apa, aku tak tahu nak jawab macam mana. Yang macam tu lah. Sensory tu. Bagus lah juga. Dekat sini dia cakap dah 0 to 3 years old. Macam tak boleh lah actually. So better 4 years ke atas. Awak 4 tahun Oh umur 3 tahun. So 3 tahun tak boleh main. Dia umur 3 tahun. Tak. Dia umur 3 tahun. Bukan. Dia umur 3 tahun. Darjah 3. Dia umur 3 tahun. Tak payah main. Tak payah main. Okay. Alright guys. So itulah untuk I punya unboxing hari ni. And you guys kenalah follow up kita untuk next video yang akan datang. And kita orang akan go through my new hobby and also my adik hobby in soon insyaAllah. Comel tak? Comel tak? Asal warna kelapa saya guys. Ekor dia pendek. Kita tunjuk depan sikit. Ni mak Jaka. Bukan mak Jaka. Okay guys. So nak buat outro. Ika buat outro Ika. Outro macam mana? Macam nak tutup. Yang tadi kan kita tak tutup, tak sempat tutup. So nak cakap tutup macam mana? Tekan lah. Bukan, astagfirullahaladzim. Okay guys, jumpa lagi. Nanti. Okay guys, jumpa lagi di next video yang akan datang. Kita buat sini. Miau. Miau, tutup miau. Cakap. Miau cakap. Miau cakap. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Loh, dia ni. Bye bye. You bye. Miau. Miau 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 miau. Miau. Bye bye. Bye bye. Yang bye bye situ. Bye bye. Bye bye. Bye bye.